Assalamualaikum, welcome back to AZP channel. Okay geng, so hari ni aku ada projek Wave 125 untuk di overhaul dan up spec. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment and share. Let's go. Okay guys, so ni lah motornya Wave 125 Wave S. Agak okay, keadaan dia macam ni So mileage dalam 43,000. Jom kita try start dulu. Okay, bateri pun tak ada, bateri dia pun tak nyala. Tengok dulu enjin ni macam mana. Bunyi kasar. Bunyi enjin dia agak kasar. Okay, timing pun tak lekat. Okay, brake dia pun macam jam Okay, keadaan dia, oh banyak karat So, okay, kita cuba apa yang boleh dibuat dekat motor ni. Sebab owner cakap dia nak up sikit, bagi ada power sedap-sedap jalan. Apa, kita buka dulu motor ni. Okay, so enjin dah habis, dah turun. Aku dah turun enjin. Kalau set semua buka. So wire dia pun okay, wiring dia harap ok lah. Tak banyak yang reput lah. So, kalau banyak reput masalah agak lah. Okay, ini dah turun enjin. Enjinnya dekat sini. Okay, aku nak buka enjin dulu. Nanti apa-apa kita stay tune.
Okay guys, so engine aku dah siap cuci ya. Dah siap cuci. Crankshaft tengah hantar untuk tukar rod semua. Jadi tak boleh nak start pasang lah. Dan barang-barang pun aku dah beli ya. Dah standby. So ni barang head, satu set cam, gimbal, blok 57. Ni blok 57 yang jenis piston yang macam ni punya. Aku tengok, aku beli mula-mula dekat situ dia tulis piston dedom, tapi sampai yang jenis macam ni pula. Tak tahu lah nanti cukup ke tak dia punya compression ratio dia. Apa pun nanti kita tengok dulu lah. Lepas tu bearing, hose minyak, timing gear, gasket, ada lagi lah, seal semua. Ok, so barang dah cukup, cuma crankshaft dia belum siap. So ni aku rasa aku nak tukar bearing dulu. Tukar bearing dulu, lepas tu besok crankshaft sampai, baru kita start pasang lah semuanya. Ok, let's go. Ok geng, so ni blok 57. Ni engine standard belum kena korek apa-apa. Jadi kalau 57 kita boleh masuk lagi lah, ngam-ngam lah kat sini. Tak payah nak korek casing lah kalau 57. So dia ada free lagi, nampak. Ok, 57 dia boleh masuk lagi, PNP lagi. Ok, 57. Jadi kalau ada yang tanya 57 nak kena korek ke tak, so jawapan dia tak perlu. 57 masih ok lagi. Boleh lepas-lepas. Ok, so selesai masukkan bearing. Kita pakai bakar touch. Ok, ni tinggal tunggu dia sejuk. Lepas tu kita boleh buang gasket lah.
Okay guys, so engine dah siap pasang bahagian tengah. Jadi step seterusnya aku nak sukat dulu dia punya deck clearance dia dengan berapa CR dia. Jadi proses ni yang lama sikit lah, kita nak ukur semua. Okay guys, so ni je. So kita sambung part seterusnya. Let's go. Okay geng, so aku dah dial lah cam. Aku ada dua jenis cam lah. So satu cam ni tadi aku dah dial, lepas tu ni sekarang cam lagi satu lah. Okay, apa yang aku dapat kat sini. Okay, kalau kita tengok pada cam yang mula-mula ni, yang kat tangan aku ni, okay, dia punya data macam ni lah. Dia punya intake valve close dapat lebih kurang dalam 49.7 lebih kurang 50 lah IVC dia. Jadi kalau pakai IVC 50, CR yang aku kena target dalam 12.5 lah. CR dalam 12.8 lah. So di CR dalam 9.54. Okay, sekarang cam yang satu ni yang aku baru dial ni, dia rendah sikit. Okay, data dia aku dapat dalam 44, lebih kurang 45 lah, 45. Jadi kalau aku pakai cam yang bawah ni, CR target dia dalam 12.36 lah. Aku kena cari CR 12.36. Di CR dia lebih kurang 9.5. So ini untuk dua valve. Biasanya target DCR kita buat dalam 9 hingga 9.5 lah untuk dua valve. Ok, so lepas ni aku nak check isi padu dekat head pula, berapa boleh dapat. Yang sekarang ni tak ada usik apa lagi, tak ada potting apa lagi. Ok, kita nak tengok berapa dapat. Ok geng, so aku dah siap lah sukat air dia. Tapi ada masalah sikit lah. Sebab kalau aku ikut kiraan yang aku dapat ni, ok, aku dapat total dia dalam 14 ml, 14.8. Mungkin dia boleh pergi 15 lah. Poin-poin tu kan kita ada tolerant lah. Ok, 14.8 ml. Sebab dia punya head ni, kawah dia ni terlalu dalam lah untuk yang standard lah, dengan menggunakan piston yang flat. Jadi target CR aku tak dapat lah. Aku target aku nak kena isi dalam 13 ml lah, dengan menggunakan cam yang berduration 234 ni kan. Jadi aku kena buat sesuatu untuk dapatkan target CR aku. Okay, kalau aku guna cam yang besar sikit pun, dia nak lagi nak sikit lah. Dia nak 12.5 ml je. Okay, CR dia 12.82. Kalau aku guna cam yang IVC dia 44 ni pun dia nak 13 ml, CR dalam 12.3. Jadi aku kena skim lah. Aku rasa aku kena skim lah head ni untuk dapatkan target CR yang aku nak. Ok, so nanti aku pergi hantar machine shop. Lepas tu nak skim lah. Tengok lah, aku rasa aku skim banyak agak ni. Aku rasa aku kena skim. Aku try lah 0.5 dulu aku buang, atau aku sukat balik CR dia berapa boleh dapat. Ok guys, so head dia ok, head dia sekarang aku dah siap potting lah. Ok, dah siap potting biasa-biasa je untuk spek yang macam ni.
So tak adalah besar sangat lah. Lebih kurang valve intake punya size untuk intake dia. Dan exhaust dia pun aku potting agak-agak size valve exhaust boleh masuk lah. So lebih kurang lah. Jadi sekarang next proses dia aku nak grind valve dulu. Okay, kita masukkan valve baru, seal baru, rokaan baru, cam baru. Jadi head ni majoriti dalam barang dia semua baru lah. Kecuali yang ni memang built-in dalam ni memang tak lah. Okay, jadi aku nak mulakan grind valve dulu. Lepas tu tengok apa lagi masalah head dia. Kalau tak ada masalah, kita terus boleh siapkan lah motor ni. Ok, intake dia pun sikit je, lebih kurang sama juga. Dia boleh masuk lah, lebih kurang lah size intake. Ok, so ok, dah siap lah grind valve. Aku check semua tak ada bocor. Ok, so dalam ni kita dah letak minyak. Dan tak ada basah dekat valve ni. So maknanya dah ok. So kalau dah ok ni, kita boleh pasang valve seal, pasang spring valve semua, dan siapkan head lah, bahagian head. Ok, dah tak ada bocor. Ya, sangat mantap. So ni kita nak pasang wasil. Okay, jadi ni barang-barang dalam head lah. So dia ada washer bawah ni. Ni penting washer bawah ni kita akan letak dulu. Lepas tu kita akan pasang spring. Spring ni aku guna yang racing sikit lah. Okay, ni spring standard je. Kalau kita tengok sebelah-sebelah, yang ni agak kecil sikit, tapi dia dah, sebab dah lembut sangat, jadi aku guna spring yang racing sikit lah. Dia bukan racing lah, tapi dia jenama aftermarket. Dia punya kekerasan pun tak terlalu keras, kita masih boleh tekan lagi. Kalau yang lembut, kalau yang standard ni lagi lembut. Jadi dengan menggunakan cam ni, cam jenama ni lah. So aku rasa nak selamat sikit, aku pakai spring yang keras sikit. Ok, so spring ni aku guna yang jenis macam ni je, yang jenama ni. Ok, dia wave 125 ataupun ES5 lah. Aku ambil spring yang ni. Dia punya spek dia tak racing sangat, dia macam OEM standard lah, tapi dia keras sikit. Ok lah, daripada pakai yang lembut ni kan. Yang ni terlalu lembut, aku takut nanti dia floating, jadi pakai yang ni lah. Kita tengok lah berapa lama dia boleh tahan dengan spring valve yang ni. Ok, jadi so mula-mula kita kena, bahagian ni kita kena pasang dulu. Yang ni pastikan dia ke atas lah, untuk guide spring ni. Dia akan duduk dalam ni. Dia akan duduk dalam tu. Lepas tu kita akan pasang basil. Lepas tu basil dia akan masuk spring lah. Spring ni pun kita kena tengok dia ada rapat, lepas tu dia jarak, rapat dia jarak. Jadi yang rapat ni kena bawah. Kena bawah macam ni lah. Ini jangan sampai terbalik lah. Benda ni penting lah. Ok, so aku nak pasang dulu. Yang ni aku rasa semua orang tahu kot macam mana nak pasang. Just nak bagi tahu je lah. Aku pakai spring tak keras sangat, sebab ni spek standard je, spek 57 standard. Macam tu lah. Ok, jom.
Ok, so aku dah pasang lah. Ok, pastikan retainer dia ni clip valve tu masuk dengan betul. Ok, jadi macam ni je lah. Jadi lepas ni kita boleh pasang rocker arm, masukkan cam. Lepas tu kita check bahagian head ni, ada yang kena ke, ada yang tak kena ke. Alright guys, so aku sudah check volume head. Jadi total aku dapat dalam 13 ml. So memang tepat lah. Mesti dia ada plus minus lah, tapi aku dapat 13 ml. Sama macam target yang aku nak head volume 13. So aku dapat CR dalam 12.3, DCR 9.5. So ni cun lah, memang ngam-ngam cun punya 13 ml. Ok, kalau ikut kiraan kalau aku ikut kiraan formula head, dekat head saja ada dalam 10.4. Ini aku dah siap skin 0.5 tau. So dekat head saja ada 10.4. Block punya deck 0.9. Kalau aku kira pakai dekat blok saja dapat dalam 3.4 ml ataupun 3.4 ke 3.6 lah. Ok, gasket head 0.2. Kalau kita kira formula dapat dalam 0.51037 ml. Jadi kalau ikut formula aku campurkan dia punya head volume dalam 14 ml. Tapi bila aku sukat, aku pasang semua head block ni kan, dia dapat dalam 13 ml lah, plus minus lah tu. Jadi ni nanti aku tinggal adjust pocket valve sikit, jadi dia akan longgar sikit lah. Ok, jadi bahagian cari CR aku dah settle lah. Ni lepas ni tinggal nak ni kita buka balik semua. Ok, aku nak start potting lah. Potting, nak check pocket valve, clearance semua dalam tu. So bila dah siap tu semua, kita boleh terus pasang lah. Ok, apa-apa aku nak buka dulu, nak cuci dulu. Ok, jadi setelah kita pasang dan kita test pusing, jadi tak ada yang touching pun lah kat area sini. Semuanya masih jauh lah. Ok, so tak payah nak adjust lah. Jadi kita tak payah nak adjust lah pocket valve ni. Dia ngam-ngam je, tak ada yang langgar pun kat sini. Ok, cun-cun.
Okey, so sekarang kita basuh pula body dia. Body dia memang kotor lah. So ni kita nak basuh, kasih bersih-bersih dulu. Okey, banyak kotor, so kita basuh mana yang mampu je. Nak bersih-bersih, yang macam baru tak boleh lah kan. Okey geng, so motor dah siap lah, naik enjin semua. Okey, aku dah fitting, dah cari enjin semua, motor pun dah hidup. Okey, kita try start dulu. Dah nak tanya. Okey, dah hidup. Okey. Okey, jadi lepas ni nak pasang kabel set. Lepas tu aku nak try check dia punya main jack dia semua ngam ke tak, poket dia semua. Okey, aku pasang kabel set dulu.